إن جهنم كانت مرصادا للطاغين. Ni nak baca dah. Baca lah. Kalau kita tengah mengaji Quran, tiba-tiba kita rasa kita keliru, kita tak tahu kita nak baca macam mana, jangan teruskan baca, nanti takut boleh salah. So macam mana cara dia untuk kita semak bacaan kita ni supaya betul? Gunakanlah kad jari tajwid. Ini adalah satu alat rujukan tajwid yang paling pantas. Dengan kad jari tajwid ni, kita fokus kepada punca tajwid. 5 perkara itu adalah lam, mim, nun, mad dan juga waqaf. Sebab 5 perkara ni adalah punca yang datangkan tajwid. Jadi bila kita dah kenal punca tajwid, maksudnya kita tahu dekat sini ada tajwid. Jadi bila kita dah kenal tajwid, kita dah nampak tajwid, barulah kita boleh baca ni tak takut sangkut, barulah kita baca lancar. Yang menariknya kad jari tajwid ni, dia bukan sekadar ada contoh dan juga ayat saja untuk penerangan hukum, tapi dia ada yang ini adalah roda interaktif untuk kita belajar tajwid. Kita boleh pusing ni, yang mana kita akan menjadikan pembelajaran tajwid tu tak bosan. Jadi pembelajaran itu dia tidak akan lupa dan dia akan senang nak faham. Senang kan tajwid tu. Jadi dapatkan satu kad jari tajwid ni, yang ini kad jari tajwid ni akan dapat free class. Dapatkan sekarang.